Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita update counter THMI. Semalam kita dah bagi tahu dia tak ada buat apa, orang kata high yellow lagi. Counter nak naik kena buat high yellow kan. High yellow. Dia break up dia punya previous high. Barulah kata counter tu valid buat structure uptrend, so dia akan meneruskan kenaikan lagi lah. Mesti ada high yellow, high macam tu kan. Nampak tak? Ini high yellow. Okay, so sekarang ni disebabkan semalam dia tak berjaya breakout. Okay, kita expect kalau kata dia nak pergi pun dia ikut pada indikator, dia akan pergi ke net resistance lah. Maksudnya kalau dia breakout dia dekat sini, dia akan pergi cari sini. Sini dia akan cari dekat kawasan ni, resistance dia. Maksudnya one by one, satu tangga ke satu tangga yang lain lah. Kalau breakout sini, net resistance sini. Sebab apa kita tak target macam macam yang kita biasa study tu kan, 10% kat loss, tu ratio dia 1/1.5 kan. Okay, saya tunjuk je contoh. Selalu kan kita target macam ni. Okay, katalah ni kat loss 10%, kita punya target 1.5 kan. Kita buat macam ni selalu kan. Untuk case dia ni, bukan kata tak boleh buat apa, sebabnya dia berada di resistance. Sekarang ni cerita semalam dah kira tak valid lah. Yang semalam punya cerita tu dah kira apa kata, disangkal lah oleh tindakan hari ni, sebab berjaya breakout dan dia berjaya buat candle merah semalam, pullback, dan ada support dekat sini. Nampak tak? Candle 2 ni dia berehat dekat sini. Hari ni dia berjaya breakout. Bila kita tengok kepada keadaan semasa ni, dia macam ada pattern, flat pattern flat pattern ini pole dia punya tiang. Kalau dia breakout, dia punya flat pattern ni macam ni lah bentuk dia ni. Kalau kita tarik, dia boleh jadi macam ni, dia boleh jadi macam tu. Macam tu lah bentuk dia. Kalau dia breakout, dia akan jadi X to X, X to X. Okay, so dia sekarang ni dia ada bentuk macam tu. Ke barangkali nak naik tu ada. Alright. Okay, sekejap kita cari flat pattern. Nak tunjuk contoh flat pattern chart. Dia lebih kurang macam tu lah. Kalau daripada bawah kan, ini dia buat betul-betul turun ke bawah macam tu. Kalau daripada bawah naik dan dia breakout, dia akan pergi sini ke sini, X to X. Tapi kalau dia tu turun, dah tengah turun daripada atas, kalau dia bocor, dia akan turun sama dengan sejauh mana dia turun ni, sejauh ni juga dia akan sambung penurunan. So sekarang ni bentuk dia bentuk ke atas kan, flat pattern ke atas. So agak menarik lah untuk dia buat continue uptrend, continue continue buat kenaikan, sambung membuat kenaikan tu ada probability tinggi. So seterusnya contohlah kalau kita nak draw kan, ini kita punya uptrend line, channel uptrend lah. Ni uptrend nampak dia menaik. Kita secara naked eyes kita boleh tengok dia tengah menaik. Okay, so apa kita perlu buat, kita ambil kita punya drawing ni, channel ni, kita clonekan dia, letak ke atas pula macam tu. So kita tahu resistance dia ada untuk channel adalah, channel uptrend adalah di kawasan sini. Sebab tu saya tulis pending breakout. Kalau dekat harga lebih kurang 128, 129, 130 lah, kawasan ni, zone ni, kalau breakout dia ada potensi cari next dekat sini. Dia punya another middle channel, which is sama dengan X to X. Okay, dengan syarat support ni tak bocor. So kita boleh sama nantikan, tengok apa cerita. Adakah dia betul-betul buat flat pattern tu, dia buat kenaikan sampai ke sini, maksudnya dia berjaya breakout dan teruskan kenaikan, ataupun dia hanyalah breakout sementara saja, breakout resistor naik, atau dia retest balik turun, buat high yellow. Kita tengok adakah dia terus naik
dengan momentum yang kuat, ataupun dia pullback buat high yellow. Lepas tu valid high yellow dulu, barulah kita boleh entry. Okay, so tengok yang tu yang untuk orang yang pullback entry lah. Kalau yang breakout entry dah masuk dah masuk sebab dah breakout. Kita tengok sekejap. Kita tengok indikator pula. Dekat indikator, kalau kita tengok dia punya Bollinger Band yang orange ni Bollinger Band, upper Bollinger Band. Saya tak pasang yang bawah sebab saya nak refer yang atas. Kalau hampa pasang Bollinger Band, ini adalah dia punya upper dia, Bollinger Band atas. Ikutkan momentum sangat kuat lah sampai terkeluar-keluar daripada Bollinger Band. Dan kebiasaannya bila Bollinger Band ni, bila dia dah terkeluar, dia akan cari jalan masuk semula. Tapi dia ada dua benda yang mungkin juga akan berlaku. Bila momentum terlampau kuat, dia teruskan kenaikan dulu. Maksudnya dia naik lagi menjauhi upper Bollinger Band, lepas tu baru dia masuk. Maksudnya kalau dia ni momentum kuat, dia pergi lagi naik, dan lepas tu habislah. Lepas tu habislah. Sebab dia akan turun balik tau. Dia akan pullback cari balik MA20. Ini kenaikan dia ni, kenaikan yang sangat padu lah. Dia berjaya keluar daripada Bollinger Band. Momentum sangat kuat ni. Sangat-sangat kuat momentum dia sebab dia dah sampai terkeluar-keluar. Tengok yang previously kalau keluar masuk balik, terkeluar masuk balik, terkeluar masuk dan jatuh. Terkeluar masuk dan jatuh. Ni terkeluar. Kalau momentum kuat gila, dia naik lagi dan prepare lah. Dia akan junam lah. Dia akan masuk balik. Tak tahu dia nak sejauh mana dia boleh pergi tu. Adakah sampai sini saja ataupun dia pergi macam kita punya kajian flat pattern tadi. Yang ni susah untuk kita tengok apa habit satu counter tu bila mana dia dah test 2 kali Sini. Kita nampak macam double top lah. Kan 2 kali top dia dah buat, tapi dia berjaya breakout. Apa jadi? Adakah dia akan membuat momentum kuat naik ke atas? Dan dari segi satu tu, kita boleh tengok juga dia punya pattern tu. Adakah betul dia buat flat pattern dan meneruskan kenaikan X to X? Ni pole, dia punya tiang, breakout, buat kenaikan. Kita tengok mana satu, apa yang jadi sebenarnya. Alright. Saya tengok sama ada dia buat pattern biasa macam ni lah. Naik buat high, turun buat hello. Narik buat high, turun buat hello. Adakah dia akan turun pullback buat hello dan baru nak naik macam biasa? Dia naik slowly. Ataupun terus buat pattern X to X flat pattern ni. Dia test ini, breakout dan pergi cari another middle channel. Next resistance dia lah. Ini resistance dia. Ini resistance. Sekarang dia berjaya breakout ni. Resistance ni bukan support yang terdekat lah, RBS. Tapi kita ambil support sini sebab sini 2 candle berehat dan termasuklah candle hari ni dia ada buat support kat situ. So kita agak kuat strong support sini. Kita ambil support yang ni lah. Boleh juga apa nak guna RBS sini, support kat sini, tapi agak dekat for me. Better ambil yang ni. So kalau dia tak bocor support, maksudnya valid lah, dia boleh pergi sampai atas tu. Even though dia telah esok merah, nanti dia pecah dan naik. Cuma kena hati-hatilah siapa di dalam tu, kena hati-hati sebab dia terkeluar daripada Bollinger Band dah beberapa hari dah. Okey, sampai itu saja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.